Hanjai nampaknya masih jauh lagi nak pulih hari ni 3 hari bulan. Saya mari Hanjai tengok masih orang duk cuci Kedah demo deh. Siapa-siapa pun masih ada banyak lagi, tak banyak seperti dulu lah. Ning selepas sebulan lebih kerana banjir melanda Hanjai akhir November pada tanggal 19, daripada 19 sampai ke 21 tu hak paling teruk sekali tu. Orang ramai juga, tapi merupakan orang dari tempat kita lah, 3 wilayah, kerana mereka mari nak naik kereta nak pergi Phuket nak pergi Bangkok dan nak pergi ke wilayah-wilayah lagi. Ni orang pergi kerja, orang kita pergi kerja penuh jugalah Hanjai ni kedai-kedai pun sudah buka, tapi nampaknya belum bersedia 100% lah. Hotel di tengah-tengah mana tidak begitu banyak yang buka. Kalau nak tidur hotel kena pergi tidur pinggir kota Hanjai, dan harga sewa tu mahal sikit.